Bekas CEO Proton cakap orang Melayu tak boleh terus bergantung kepada bantuan dan tak boleh asyik salahkan sistem semata-mata. Bila statement macam ni keluar, akan ada dua pihak. Satu yang terus setuju cakap betul lah, ni mindset orang Melayu memang macam ni lah perangai orang Melayu, asyik nak bergantung pada bantuan saja, asyik tunggu je, lepas tu kalau tak dapat salahkan sistem lah, ni lah tu lah. Dan reaksi kedua ialah terasa, orang Melayu akan terasa. Sebab apa? Ada orang Melayu, dan banyak, bukan sahaja ada, tapi banyak orang Melayu, ramai gila, yang usaha kerja bukan satu kerja je, 2, 3 kerja untuk menampung kehidupan, untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka. Lepas tu diorang baca statement-statement macam ni. Benda tak semudah tu. Kalau kita tengok isu macam ni, kita kena tengok dua benda, sistem dan individu. Kita ambil satu contoh yang paling jelas. Proton sejak dibangunkan telah menerima pelbagai bantuan dan insentif daripada kerajaan untuk mereka bangun dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Proton sejak awal dibangunkan dengan sokongan kerajaan. Ada tarif tinggi untuk kereta import, ada juga sokongan dan bantuan kewangan. Berapa banyak kali bantuan kewangan? Setiap tarif yang dikenakan kepada kereta import untuk apa? To protect Proton dan Pro 2 lah. Tapi what? To protect Proton because it's our first national car brand. Dan berapa banyak kali Proton di bail out oleh kerajaan. Setiap benda, banyak benda yang ditolong oleh government juga. That part we can understand and we can accept and we can agree on. Betul tak? Sekarang kita cakap pasal reality. Kita selalu dengar orang cakap ayat ni, Melayu malas ataupun Melayu terlampau bergantung kepada bantuan kerajaan. Tapi kita tengok betul-betul, kita akan nampak orang Melayu ramai bekerja di sektor yang pulangannya rendah tapi kerjanya berat, seperti nelayan, petani, rider, buruh, peniaga-peniaga kecil. Kebanyakan peniaga-peniaga kecil, kebanyakan semua kerja-kerja ni dia punya effort tinggi tapi pulangannya rendah. Siapa buat kerja ni semua? Orang Melayu lah. So Melayu malas. Kalau diorang nak, diorang boleh je cakap aku duduk rumah lah, government kena bagi aku duit, government kena tolong. Tapi tak, diorang keluar, diorang berniaga, diorang buat kerja diorang. Petani, nelayan, semua buat kerja diorang. Ini semua bukan kerja senang tau. Ini semua kerja yang perlukan tenaga, masa dan ketahanan badan tu. So bila kita nak cakap pasal Melayu malas, kita kena tengok benda-benda ni semua. Kalau malas, diorang buat tak kerja-kerja macam ni? Sekarang kita masuk isu bantuan. Bila cakap pasal bantuan je, semua orang bayangkan satu kaum je, Melayu. BRIM, masa BRIM, STR sampai sekarang STR apa semua kan, satu kaum je ke dapat? Tak. Cina, India, Melayu semua dapat. Faktanya ialah, the fact is, bantuan ni diberikan berdasarkan income, bukan kaum. Maksudnya kalau seseorang tu layak dari segi pendapatan, dia boleh dapat bantuan ni. Tidak mengira kaum. Tak kira Chinese ke, Malay ke, Indian ke, dapat. So realitinya, kebergantungan kepada bantuan bukanlah isu kaum, tapi isu ekonomi. Bila kos hidup kita meningkat dan gaji tak seiring, bantuan bukan sahaja menjadi satu pilihan dah. Ia adalah satu keperluan. Dan bukan Malaysia je buat benda ni. Pergi tengok kat US, berapa banyak orang ada bantuan cash yang diberikan kepada rakyat. Even negara maju pun ada benda-benda macam ni. Takkanlah setiap kali cakap pasal bantuan nak target Melayu. You have to be adil, be fair. Be fair to the people. Aku tengok berapa banyak hari tu, ni cerita personal Ada satu pakcik ni tunggu dekat bank. Dia check, dia masuk kad, lepas tu aku nak keluarkan duit. Lepas tu aku tanya dia, pakcik India, aku tanya dia, kenapa pakcik ada masalah ke, nak saya tolong ke, sebab dia tua lah. Aku tanya dia, kenapa percaya apa, aku tanyalah macam tu, bahasa Tamil lah. Lepas tu dia cakap dengan aku, yelah aku nak tunggu duit BRIM. Dia masih cakap BRIM padahal dah STR dah. So dia cakap BRIM, aku tengah tunggu duit BRIM masuk, aku nak pergi beli barang dapur. Dia cakap dengan aku macam tu. Dia perlukan duit tu untuk beli barang-barang groceries. Maksudnya apa? Dia malas ke? Tak nak pergi kerja ke? Anak-anak dia buat apa? Kenapa benda tu tak dipersoalkan? Tapi Melayu dipersoalkan. Apa cerita? Kena adil. Memang setiap bangsa ada masalah, ada kekurangan. Bukan Melayu je, Chinese pun ada, Indians pun ada. Takkanlah setiap benda nak bawa isu kaum, isu mindset. Yes, aku tak deny, ramai dapat bantuan, tapi bukan Melayu sahaja.
China dan India. Tapi bila cakap pasal bantuan, target Melayu je. If you want to be fair, and I'm trying to be fair, then we have to be fair when we talk about this issue. Memang bantuan tak boleh dipertikaikan. Ataupun some bantuan boleh lah, but that's not what we are talking about. We are talking about bila bantuan je satu kaum je yang ditarget. Macamlah kaum lain tak dapat bantuan. JKM tu ada untuk apa? Berapa banyak orang India, orang Cina yang pergi ke JKM minta bantuan kewangan bulanan tu semua apa cerita? Ada orang yang akan menyalahkan sistem. Ada orang yang akan blame the people, individu, kaum. Tetapi kedua-duanya tak mencerminkan realiti yang sebenar. So kalau ada orang cakap, macam bekas CEO Proton ni cakap, orang Melayu tak boleh hanya bergantung kepada bantuan, kita juga kena cakap pasal sistem. Sistem yang sepatutnya menolong mereka dengan adil. Perkara-perkara macam ni memang patut dibincangkan. Tetapi kalau conclusionnya keluar macam tu, orang Melayu hanya tak boleh hanya bergantung kepada bantuan dan tak boleh menyalahkan sistem sahaja semata-mata. Kalau conclusionnya macam tu, susah. Berapa banyak orang Melayu yang tengah berusaha berempas pulas bekerja untuk mendapatkan duit untuk keluarga diorang. So statement-statement macam ni akan memecah belahkan masyarakat satu. Lagi satu akan bagi orang terasa because when you say stuff like this, you don't represent the whole community. So aku minta maaf kalau ada salah dan silap. So yeah, that's it.